Saya betul-betul setuju dengan apa yang Syed Saddiq kata tentang kes pembunuhan di sekolah menengah BU tersebut. Baru-baru ini ada satu kes dekat Melaka, 4 pelajar telah merogolkan seorang perempuan, kemudian merakamkan aksi mereka merogolkan perempuan tersebut lagi. Pelajar sekolah. Kemudian sekarang ada seorang perempuan tingkatan 4 yang telah dibunuh oleh seorang pelajar tingkatan 2 dekat sekolah. Dan alasannya adalah masalah mental. Saya betul-betul tak faham lah apa yang tengah berlaku dekat zaman sekolah sekarang ini dan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran. Saya betul-betul setuju dengan Syed Saddiq apabila dia katakan setiap kelas sepatutnya ada satu CCTV supaya kes buli itu boleh dikurangkan. Pada masa yang sama, kalau orang-orang yang kena buli itu, pengetua juga kena masuk campur ataupun reputasi mereka atau reputasi sekolah pun akan terjejas lah. Setuju. Sebab in the end of the day kan, apalah maknanya kalau nama sekolah kamu tu sangat wangi tapi masalah pelajar tu ada banyak kes buli sampai ada orang mati, sampai orang rasa sekarang ni macam saya rasa macam sekolah sekarang zaman ini tak selamat untuk dipergi Kalau ada kemampuan, baik pergi kepada sekolah Cina ataupun sekolah swasta atau sekolah international. Janganlah pergi kepada sekolah menengah, sekolah kebangsaan macam tu sebab tak selamat. Tapi realitinya, bukan semua orang berkemampuan untuk menghantarkan anak-anak mereka pergi kepada sekolah swasta atau sekolah international. Jadi, apa yang Syed Saddiq kata ni, saya memang setuju. Install lah CCTV. Tak mahal. Dia kata RM50. Itu tak betul Harga asal untuk CCTV tu lagi kurang daripadanya. Kalau kita lihat di Shopee, harga satu CCTV yang paling murah pun RM45 lah kalau kita round it off lah. Now, Syed Saddiq ada kata, jumlah sekolah yang ada di Malaysia ni ada lebih kurang 10,000. Kalau kita darabkan 45 dengan 10,000 sekolah, jawapannya RM450,000 lah untuk kerajaan melakukannya. Nampak macam banyak. Tapi, jangan kita lupa pada Kementerian Pendidikan belanjawan untuk 2026 adalah 66.2 bilion. Jadi sebenarnya, kerajaan dan Kementerian Pendidikan boleh je melakukannya. Tapi kenapa tak nak? Malah, apa yang dia lakukan sekarang ni adalah pula menubuhkan jawatan kuasa khas. Untuk apa? 66.2 bilion untuk pendidikan. Tapi keselamatan macam mana? Sampai pelajar tingkatan 2 boleh bawa benda macam ini masuk sekolah. Macam mana tu dengan guru-guru dan apa yang mereka lakukan? Sekarang pula mereka kata motif pelajar tersebut adalah disebabkan ditolak cinta. Saya pun tak tahu macam mana boleh berlaku benda macam ini di Malaysia Sekarang ini banyak netizen di Malaysia inginkan Kementerian Pendidikan untuk meletak jawatannya sebab dia memang tak baguslah dia handlekan situasi ni. Sampai boleh lagi 4 pelajar tu mengambil lagi SPM. Macam mana tu? Saya masih ingat zaman sekolah saya pada 2002, mereka semua kena letak beg dekat lantai, kemudian ada pengawas akan spot check beg satu persatu Lebih kurang 2 minggu sekali lah. Tapi ini yang kita nak balik. Lebih kerap. Jadi apa pandangan kamu semua? Setuju tak dengan apa Syed Saddiq kata? Tolong like, komen dan repost. Bye!